Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan pelbagai tokoh dan pertubuhan sejak sebelum tahun 1957. Aku di mana ni? Macam tahun 1945? Kita perjuangkan gagasan Melayu Raya. Kita mahu tanah Melayu bebas dari penjajahan. KMM menjadi pertubuhan Melayu pertama menuntut kemerdekaan. Merdeka bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua rakyat yang cintakan tanah air ini. Kita menentang Malayan Union. Kita pertahankan hak bangsa dan raja-raja Melayu. Kita akan memperjuangkan kemerdekaan melalui kerjasama kaum. MIC memperjuangkan kemerdekaan melalui kerjasama kaum. Kita mahu tanah Melayu merdeka sebagai negara Islam yang adil. Hizbul Muslimin dapat mencetuskan kesedaran politik Islam. Merdeka hanya dapat dicapai jika semua kaum bersatu sebagai satu bangsa. MCA bekerjasama dengan semua kaum demi kemerdekaan. Kita mahu membina bangsa bersatu berbahasa Melayu dan menegakkan Islam sebagai asas negara. Tanah Melayu untuk Malayan. Semua kaum perlu bekerjasama membina masa depan negara. Aku faham sekarang. Kemerdekaan bukan hasil satu kaum, tetapi hasil perpaduan semua rakyat yang berjuang bersama. Pada episod yang lepas, Amin telah masuk ke dalam mesin masa dan pergi ke tahun 1938 untuk melihat latar belakang idea negara merdeka secara ringkas. Pada episod kali ini, Amin kembali semula ke tahun 1949 untuk melihat dengan lebih mendalam tentang pembentukan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kisah ini terdapat dalam buku sejarah tingkatan 4, Usaha ke Arah Kemerdekaan, subtopik 7.2, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Di akhir video ini, pelajar SPM dapat menjelaskan peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan. Mari ikut Amin ke tahun 1949. Mesin masa itu terbuka, lalu Amin melangkah keluar. Dia melihat suasana selepas Perang Dunia Kedua. Pada ketika itu, hubungan antara kaum di tanah Melayu semakin tegang. Amin terus berjalan dan ternampak pemimpin Melayu, Cina, India serta wakil British sedang duduk berbincang. Amin terdengar wakil British menyatakan bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan sekiranya wujud kerjasama antara kaum. Mendengar itu, para pemimpin tadi berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Amin kemudian berjalan ke satu sudut bilik mesyuarat dan ternampak sebuah buku yang bertulis Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Dia menelak buku tersebut dan melihat objektif, moto serta senarai anggota jawatan kuasa itu. Selepas itu, Amin menulis semula. Dia menyaksikan suasana pemimpin pelbagai kaum duduk semeja berbincang isu politik, kedudukan istimewa orang Melayu, ekonomi, kewarganegaraan dan pendidikan. Kesimpulannya, jawatan kuasa hubungan antara kaum berperanan dalam membantu menyelesaikan isu negara melalui muafakat dan toleransi. Hasilnya, lahirlah perpaduan kunci menuju kemerdekaan. Mari ikut Amin ke tahun berikutnya untuk kisah sistem ahli. Dalam video kali ini, murid-murid akan melihat bagaimana pembentukan sistem ahli membawa kepada kemerdekaan negara. Di akhir video, murid-murid dapat mengaitkan pembentukan sistem ahli ke arah kemerdekaan negara dengan tepat. Amin pergi ke tahun 1951 untuk melihat sendiri pembentukan sistem ahli yang membawa kepada kemerdekaan negara. British ingin menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu satu langkah ke arah berkerajaan sendiri kepada tanah jajahannya. Di sinilah berlakunya satu peristiwa penting dalam sejarah negara kita yang membawa kepada kemerdekaan. Apabila Amin masuk ke dalam bangunan, Amin melihat ciri-ciri pembentukan sistem ahli. Sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan pentadbiran negeri. Dalam masa yang sama, 3 portfolio utama kekal di bawah pentadbiran British. Amin membaca dan mengamati satu persatu dengan penuh rasa minat. Kemudian, Amin melihat tokoh-tokoh tempatan yang membawa kepada pembentukan sistem ahli. Antaranya, Datuk Onn Jaafar yang merupakan ahli hal ehwal dalam negeri, EEC Turaisingam, ahli pelajaran, Lee Tian Keng, ahli kesihatan dan ramai lagi. Amin melihat dengan penuh rasa aura kepimpinan.
Tokoh-tokoh ini lantang memperjuangkan isu tempatan yang membawa kepada kemerdekaan negara. Kemudian, Amin keluar dari Dewan Undangan dan melihat sendiri bendera Persekutuan Tanah Melayu berkibar megah menandakan matlamat utama memerdekakan Tanah Melayu telah tercapai. Amin bangga menjadi saksi dalam kemerdekaan Tanah Melayu. Selepas melihat matlamat utama telah tercapai, Amin kembali melangkah ke mesin masa untuk pergi ke tahun seterusnya. Dalam video yang seterusnya, murid-murid akan melihat perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Amin kembali ke tahun 1951 di mana Amin menyaksikan laporan Barnes 1951 dihasilkan. Antara kandungan laporan Barnes ialah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pada tahun yang sama, Amin menyaksikan laporan Fan Wu dikeluarkan berkaitan terdapat bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Amin meneruki pula ke tahun berikutnya, iaitu tahun 1952, di mana Ordinan Pelajaran 1952 terbentuk. Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi, ordinan ini masih belum memenuhi aspirasi semua kaum. Amin memasuki pula tahun 1955 dan menyaksikan laporan Woodhead terbentuk di Sarawak dan Sabah. Antara cadangan Woodhead ialah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Akhir sekali, Amin merentasi mesin masa ke tahun 1956 di mana Amin melihat sendiri bagaimana Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran ketika itu menubuhkan Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Penyata ini merupakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan yang memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Amin tersenyum gembira setelah merentasi masa, menyedari betapa berharga pengalaman mempelajari sejarah sistem pendidikan kebangsaan. Dari laporan Barnes 1951, laporan Fan Wu 1951, Ordinan Pelajaran 1952, laporan Woodhead 1955, hingga Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956, setiap pengetahuan yang diperoleh membantunya lebih memahami perjalanan pendidikan negara. Dengan ilmu ini, Amin kini lebih menghargai usaha-usaha yang telah membentuk sistem pendidikan Malaysia seperti yang kita kenali hari ini. Di episod yang seterusnya, Amin menyaksikan pula bagaimana parti politik tertubuh. Pada episod kali ini, Amin akan merantau ke tahun 1945 di mana bermulanya penubuhan parti politik. Aku telah kembali ke zaman 1945. Amin menyaksikan penubuhan parti-parti politik berasaskan bangsa memperjuangkan hak masing-masing. Parti Kebangsaan Melayu Melaya yang ditubuhkan pada tahun 1945 bertujuan bagi menuntut kemerdekaan penuh dan menyokong konsep Melayu Raya. United Malays National Organisation atau lebih dikenali sebagai UMNO ditubuhkan pada tahun 1946. Ia ditubuhkan bagi menentang penubuhan Malayan Union dan bagi menjaga kepentingan kaum Melayu. Inilah semangat orang dulu-dulu pertahankan hak bangsa. Malayan Chinese Association yang ditubuhkan pada tahun 1949 bertujuan bagi menjaga kepentingan kaum Cina dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. 各位，情况确实地难，但只要我们倾心 ，MCAA 定能为华人获得一点生机。代表说的对，我们支持你。 Malayan Indian Congress MIC ditubuhkan pada tahun 1946 bertujuan bagi menjaga kepentingan kaum India di Tanah Melayu. Do not lose heart, my brothers and sisters. The dawn of a new Malaya is upon us, and we, the Indian community. Penubuhan parti-parti ini membawa kepada pembentukan Parti Perikatan 1954 yang menjadi kunci kepada perpaduan. Inilah asas perpaduan kita hari ini. Hal ini berlaku kerana kebanyakan parti mempunyai matlamat yang sama
iaitu mencapai kemerdekaan. We must agree on this. Equal citizenship is the only way forward for the people. I agree. This draft of the Constitution reflects our shared aspirations. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menunggu lagi. Masa depan negara kita bergantung pada tindakan kita hari ini. Kita mesti bersatu padu. Kepelbagaian parti politik di Tanah Melayu menunjukkan bahawa rakyat Tanah Melayu mempunyai cara yang berbeza tapi mempunyai matlamat yang sama. Ini mengajar kita kepentingan berorganisasi dan bermufakat dalam mencapai kedaulatan negara. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.